Last. Jump. Up. Naik. Up. Oh. Ui, memang dah tarik. Agak kuat lagi. Saya tambah lagi. Oh, dah live dah. Dah live dah. Kita cek orang boleh print dia. Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali untuk hari kedua training camp dengan Sazali Samad dan juga yang akan dibantai oleh Sazali Samad. Inilah atlet-atlet ni. Macam semalam ataupun video yang korang tak tengok lagi, semalam diorang dah buat back workout dah. Which is bukan back je sakit, forearm semua dah bengkak dah. Kepada yang tak tahu, training camp ni kita buat 3 hari, semalam, hari ni dan lusa, 16, 17, 18. Kita main upper body saja. Kita buat semalam, kita buat back. Hari ni chest. Esok kita akan buat shoulder workout untuk 3 days training camp dengan Sazali Samad. Which is hari ni adalah hari kesukaan ramai, International Chest Day. So nampak muka diorang tu macam happy, mesti dada tegak je lah lepas ni kan. Saya nak pass to coach kita Sazali Samad untuk bagi tahu apakah rutin pada hari ni. Sebelum tu, cuba bagi satu ayat je. Apa perasaan lepas kena semalam? Tadi tidur. Tak boleh tidur. Tidur lena tuan. Tidur lena. Sakit badan. Sakit badan. Nak tunduk pun tak boleh. Nak tunduk pun tak boleh. Alright, so kita teruskan untuk game pada hari ni oleh coach kita Sazali Samad. Bertemu kembali kita lagi. Hari ni guys. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat permainan chest dada kita. Chest workout. Kita hari kedua dah. Kita punya camp latihan. Okey, inilah dia. Dia punya hari yang kedua. 17 hari bulan hari ni, chest workout. First kali kita akan buat chest press. Kita akan buat pergi heavy sikit. Chest press, berat. Incline press, berat. Lepas tu baru kita start giant set. 7 dalam satu punya permainan. Boleh nampak? Kita start daripada dipping, chest press, machine, back deck ataupun dumbbell kita pakai. Dumbbell mungkin kita pakai dumbbell. Incline press, cable cross, dumbbell pullover dan last kali push up. Nampak? Ada 7 dalam satu. Ini baru sikit je 7. Saya biasa main 10, 15. Padu, memang padu Tapi dah ready semua? Dah ready ke ni? Dah ready dah orang kata. Semangat. Semangat apa tak? Perang. Jangan tak berperang kita Okey. Semua. So, tanpa kita melengahkan masa lagi guys, marilah kita teruskan chest workout training camp bersama Sazali Samad. Dan ini bukan training biasa-biasa Reminder untuk beginner kami sangat-sangat tak sarankan. Cuma diorang ni first time nak pergi competition. So kita nak bagi pengalaman apa rasa training macam mana Sazali Samad waktu dia pergi competition dulu dengan the living legend dekat sini. Tak tahu lepas ni diorang teruskan atau tak. So, marilah sama-sama kita nantikan. Apa-apa warm up dulu. Semangat. So hari ni kita akan buat dalam 3 set. Tapi sebelum 3 set tu, kita akan buat 2 set of heavy. Bench press dan juga incline press. So hari ni kita bengkakkan chest pula bang Kita nak interview Baim Baim boleh Baim? Kami Baim. So Baim ni antara semalam sebabkan ramai orang macam tahun lepas. Kalau korang tak tahu, tahun lepas kita ada buat training camp juga dengan abang siapa? Abang Am Gani dan juga Gorilla Mutant. Yang tu gempak Tapi tu 3 orang dia dan tak banyak dia semalam. Dan semalam Baim one of the kita punya supporter yang support diorang. Apa? Macam mana awak tengok diorang Baim? Semalam kesian ke? Menyeronokkan. Menyeronokkan. Kena push intensity tu sikit betul. Sebab Sebab itu bukan hari-hari training macam ni tau sebenarnya. Setahun sekali, setahun 2 kali aman dekat competition kan. Betul. So mungkin tahun depan awak pula InsyaAllah. Apa dia punya hasil ni memang kita rasa badan kita pun betul-betul ada rasa lah kita kan. Faham? Okay, first set. 15. Try 15 kali tau. Terus. Boleh kan? Boleh. 1 second set. Baik.
10. Okay. 5, 6, 7, 8, what? 9, 10. Okay. Oh, Syarul hantar kuat dah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, boleh. Oh. Oh, Kita tengok nanti dia. Bismillah. Order go. Yeah. I'm coming. Let's go. Yes, sir. Ready? Come on, champ. Okay. 1, 2, up. Taruh Hey. 1, Oh. up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cep. Aduh, Syarul. Atau boleh tak? 2, 3, up, 4, 5. Keluarkan dulu. Okay. Tahan dulu. Ready. Okay, come on. Up, cep. 1. Hey. Oi. 2. Hey. 1. Oh. 2. Up. 3. Up. 4. Jump. 5. Up. Okay, last. Jump. Woi. Waduh, dia makin bawa ke depan. Yang sapuk ya. Bila dia bawa ke depan, saya dah jadi macam ni lah. Macam pukulan bench press ni kan. Dia punya chest press. Woi. Dah 3 set kita buat. Set ketiga ni dapat sampai 100 kg lah. Kalau betul-betul memang tak naik ni sebenarnya. Kan? Saya buat pun semalam dalam 80 kg kot saya. Pun 80 kg pun boleh pergi lagi lah. Tapi 100 ni pun bukan calang-calang nak buat. Up. Okey, tahan dulu. Jangan turun dulu. Okey, tahan. Okey. Pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jump. Cantik lah Syarul. Ready lah. Wow. Mantap. Betul lah. Okey, buang tu. 6, 7, 8, 9. Jump. Sesi pertama tadi dah habis. Kita buat chest press. Memang heavy juga tadi. Okey, yang ini pun kita try heavy lagi. Dalam 3 set mungkin kita pakai incline press. Upper chest tadi, middle chest, sekarang upper chest bahagian atas. Okay, roll, jom. Syarul yang pertama. Come on, roll. Oh, easy. Eight. 1. Kita upkan lagi. Okey. Dah Second 80 kg dah. Dah 80 kg. Okey, tadi 60 kg, sekarang dah 80 kg. 10, 20, 30, 40. Okey, 60, 80 kg sekarang dah. 80 kg pun rasa semalam saya dapat buat 80 kg. Syarul 100 kg pun easy. Okey, roll. Kamu roll. Semangat. Okey. Ready? Up. Tahan. Okey. Terus. Yup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up, 9. Jump. Oi, makin kembang roll Okay, semangat. Okay, semangat. Okay, ready 1, 2, up, 3.
Tahan. Tahan dulu, tahan. Ready? Okay, pass. Whoa. Up, up, up. One. On. Whoa. Two. Three. Four. Come on. Five. Jangan kuasan. Up. Six. Up. Seven. Eight. Come on. Eight. Jump. Okay. Up, 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 up. Three. Hey. Up, up, up. Four. Take. 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 Ah. Sesi pertama dah selesai yang tadi. Kita punya chest press untuk middle chest. Sesi kedua juga dah selesai. Untuk upper chest, kita buat heavy sikit tadi. Sekarang ni kita nak buat yang orang kata lebih mencabar lagi. Mungkin lebih mencabar lagi dia punya permainan 7 dalam 1. Siapa yang nak mulakan dulu? Syarul Okey, Syarul, jom kita saksikan. Apa-apa, kalau nak muntah, kita ada sediakan plastik kat sini. Nak muntah Jangan pergi toilet tau. Jangan pergi toilet. Kat sini ada. Sebab risau waktu nak pergi toilet tu dia dah ni. So, paling dekat dekat sini lah. Okey. Jangan risau. Apa-apa kita akan blurkan dia. Okey. Mari. Okey, jom. 8, 9, 10. Okey, boleh. Syarul kuatlah dia. Buat Syarul. Okey, Kamarul. Okey. Chest press. Okey, kita masuk pada chest press. Okey. Kamarul. Ringan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Easy lah Syarul. Okey, lepas tu kita pakai ni. Squeeze. Buka lagi. One. Rasa. Okey. On. 2. Stretch. 3. 7. 8. 9. Up. 10. Okey. Okey, Kamarul. Okey. Tambah sikit yang ni. Seorang. Boleh tak? Okey, tambah. Cik. Okey. Kamarul. Okey. One. 2, 3, 4. Aduh. Lower. Bagian lower. Okey, tengok depan. Sikit Okey. Roll. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy. Okey. Oh, senang. Okey, dumbbell pull over. Jom. Dumbbell pull over roll. 10 kali. 1. Yup. 2, 9, 10. Okay. Woi. Okay, push up. 2, 4. Come on, 5, 8, 9, 10. Pulau. Boleh. Panjang boleh. Macam tu boleh. Oi. Apa rasa Rul? Dia. Tak tahu nak cakap kan? Syarul tak tahu nak cakap dah. Tujuh. Kena rasa. Kena rasa Yap. Okey. Jom. Okey. 1, 2, 3, 4,
5, 8, 9. Oh, ringan ni. Ringan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Up. 10. Okay. Oi. Buka lebar. Ha. Oh. 1. Yup. 8. 2. Tup. Okay. Oh, pull over. Dumbbell pull over. 7. 8. 9. Okay. Turun. Right. Okay. Okay, push up sini. Come on ta. Push up. Okay. Come on. Boy. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memang tak boleh. Hey. Kembang dah. Kembang Syarul masih kembang juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini ringan sangatlah. Semua boleh tolak. Ringan sangat ni. 5, 6, 7, 8, 9. Cep. Squeeze. Okay. Take. Okay, mana? Okay. 1. Boleh no? Hey. Ha. Okay, upper chest. Incline incline press. Ho. 1. Up. 2. Go. 3. 4. 5. Up. 6. Jump. 7. 8. Oi. Jump. 9. Last. Jump. Oi. Oi. Okay, cable cross. Sono. Ha. Okay. Right. Ha. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last. Jump. Okay. Oi. Okay, dumbbell pull over. Dumbbell pull over now. 8. 9. Up. 10. Okay. Pas. Okay. Okay, jom. Siap. Last. Hey. Ni siap ada plastik ah. Siap ada plastik ah. Siap ada plastik ah. Okay. Alright. 1, 2, 3, 5, 6. Bawa lagi. 8, 9, 10. Okay, Syamel. Okay, ready? Ready untuk Syamel? Apa rasa no? Apa rasa? Kosong. Kosong. Kosong orang kata. Pacak. Tak boleh pergi. Aduh, tak boleh pergi. Okey, jom. Kita pakai chest press. Dia dapat 45 je. Okey. Ya,
Chest press. Okay. Okay, chest press. Machine. Tu dah. Woi, boleh? Hei. Jangan fikir Tu. banyak buat dia. Up. 3. Wait. 4. 1. 5. Up. 6. Wait. Mel. Jump. 7. Oi. One. Boleh. 8. Turn. 9. Last. Last call. Jump. Oi. Woi. Ui yo. Mana kat situ ah? Okay, dumbbell fly. Hoi. Dumbbell fly, moi. Okay. Mel. Okay, baring. Okay, dumbbell fly. Come on. Macam ni. Buat situ. One, up. 1. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 6. Up. 7. 8. Come on. Up. 9. 10. Okay. Woi. 1. Woi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Last. Jump. Okay. 1. 7. 3. Come on. 8. Tunggu. Boleh. 9. Last. Come on. Jangan pejam mata. Lagi. Jangan pejam mata. Woi. Jangan pejam mata. Up. Okay. One. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aduh, Mel. Okay, Mel. Nak cuba lagi? 1. Masih, Mel. Masih, rehat lu. Mel. Aduh. Ui, padu pukulan dia. Walaupun last kali push up pun memang tak naik dah. Push up pun memang nampak macam senang. Kita boleh buat white, kita boleh buat diamond boleh. Tapi memang dia memang dah pump dah. Hari ni lain. Besok dia akan jadi lain. So sekarang ni kita masuk kepada second set dan third set, which is set yang makin mencabar. Sebab apa makin mencabar, guys? Live pun kena take note. Sebab apa makin mencabar? Sebab ni set rotation di mana macam tadi contoh kalau Habib Syarul buat, dia boleh rest lama. 3 orang buat lepas tu baru buat balik. So masuk set kedua dan set ketiga ni kita main rotation. So dia habis 3 exercise, next person akan masuk. So habis 3 exercise, orang ketiga pula akan masuk. So dia akan jadi sangat laju dan rehat akan jadi sangat kurang. Sama-sama lah kita saksikan. Yep. Okay, yang belum follow cuba follow dulu. Let's go. Second set. Let's go. Plastik masih kosong. Kita tengok. Plastik masih kosong. Kita
Kita tengok ada Okey, isi kita tak? roll 1, 2. Okey, ready? Jom. Okey. Sarung 1, 2. Masuk kan? Pergi flyer, atas dah masuk. Okey. Dia tak terlalu cepat. Okey, jom. Let's go. 8, 10. Okey. On. Okey. Second game Ya. Come on. Okey, kita menggunakan kaedah. Kita pakai 10 reps. Okey, 10 reps. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jump, 10, okay, number fly, 2, 8, 9, 3, 4, 5, 8, 9, jump, up, 2, okay, bawah sikit. okay, incline, 9. Bawah. 2, 1, 3, baik, Two. buang, tahan, 3, mundur, habiskan, 4, okay, 5, terus, 6, 5, wait, 7, 6, 8, 7, 9, Eight. last. up, 9, jump, up, memang dah tarik, tadi, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, jump, okay, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 10. Okay. Dekat. 5, Tak boleh. Dia kena pakai 2. 6, Ni pun dah tunggu. Boleh. 1, Itu sekejap. 7, 3, Tak, dia kuada. Dia cepat. Dia skip. 8, 9, last. Macam. Boleh. Oi. Okay. Okay. Okay, no masuk cepat dah. No masuk ni. Jump fly. 12. 4, 1, 5, try. 2, 6, 3, 4, 7, 5, 1, 6, 8, 7, 8, 9, 9. Push. up, 10. Okay, tak. Masuk dah. Okay. Okay. Noah apa? Noah sana. Okay, Noah sana. Okay. Press. Kamu Noah. Okay, atas betul. Okay, mana? Hey. Okay. Noah. Right. 1, 4, 5, atas lagi. 6, 7, 8, 9, jump. Wow. Oh, cable cross. No, cable cross. No, cable crossan. Kebel. Cable cross. Cable gap. Coba dong. Terus lebih. Okay, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Let's go. 8, 9, 10. Okay. Okay. Sampai pullover. Bawah sikit. Habiskan bawah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Push. Jump. Mel, kalau tak boleh situ, pergi sini. Try. Dip pakai bench ni. Cuba. Boleh tengok dia stress tak? Kan? Tahu kan? Boleh pakai tahu kan? Kami sini. Kami sini. Kat sini. Tahu. Untuk belakang. Dips daripada belakang. Okey, kaki menunjuk ke depan. Okey, pelan-pelan Cuba 10 kali. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Saya tak boleh pergi ni, Syamil. Tak masuk ni. Come on. Okay. Ha? Ambil aja itu. 5. 5. Okay, man. Jalan. Hey. 5. Come on. 6. Whoa. 7. 8. Up. 9. Up. 10. Okay. Woi. Fly. Okay, dumbbell fly. Pakai 10 tu, man. Pakai 10. Azim ambil 7.5 dia, 7.5. Jap, no. Dia pergi tak? Stand by. Berat tak, men? Ni berat tak? Rasa? Berat, okey. Jap. Turunkan. Okay, Dim. 7.5. Okay, ni. Wait. Okay, dah. Jangan. Okay, jangan. Please. Come on, Mel. 1. 2. 3. 4. Squeeze. 5. 6. 7. 8. 9. Last. Okay. Okay, Incline. Stand by sebelah sana. Stand by. Kalau tak pergi, bagi dia 5. Stand by. Okay. Come on. Berat dah. Boleh. One, two. Up. 1. Okay, tak buang lah. Ambil 5. Ambil 5. Okay, stay. Come on. Okay, Jan. Hey. Okay, Jan. Up. 1, 2. Up. Okay, tahan. Okay. On. Hey. 1. Whoa. 2. Up. 3. Power, Mel. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jump. Put. Level cross, man. Level cross. Makin rasa, man. Boleh. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wait. 10. Okay. Dah main puluh. Okay, 22 boleh. 20. Kata tak boleh 25, 20. Sampai atas ni. Tarik. Tu. Up. 3. 4. Last step. Oi. Okay. Up. Okay. Last call. Okay, push up. Okay. Okay, last. Dia rasa 3 tak boleh lah. Dia kena 4 lah. 4 jarak dia jauh sikit. Pasal 3 tadi pun tak. Menuangan pun dah terlalu rapat kan. Dia tak boleh pergi. Come on, man. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh. Dulu. Aduh. Baring lu. Baring. Relax lu. Aduh. Woi. Nasi putih masih kosong. Dah duduk lu. Next, Musa. Dia sekali-sekali kena macam ni. Sedap. Dia rasa satu pengalaman dalam hidupku. Kata nak bakar lemak. Inilah dia. Baru 7 je saya bagi. 7 dalam 1 je. Hari tu yang tahun lepas dia tak? Tak ada kan? Tahun lepas saya buat 11 dalam 1. 11. Kat sini saya buat camp 3 hari. Okay, masih okay?
So kita punya set penentuan Set penentuan. Set penentuan betul. Kita tengok kalau ramai majority tiba-tiba nak 4 set reverse ke. Okay, Kita tak reverse. tahu. Mungkin Kita tak 3 set atau 4 set. Kita reverse balik. Kita reverse balik. Kita tengok apa-apa kita habiskan 3 set. Okey, 3 set apa-apa, habiskan 3 set dulu. Kalau rasa boleh pergi lagi energi dia, kita masuk yang keempat, kita buat rotation balik. Kita pusing dia. Okey. Okey. Semangat. Okey. Semangat. Masih perang. One more time. Semangat. 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 Okey. Semangat. Semangat. Right. Okey. Dah tak naik dah. Hey. Let's go, let's go. Okay, roll. Last call ni. Ha? Tahun depan nak jumpa ni. Oh, tahun depan jumpa lagi ni. Roll. Cep. Okay. Fly. Okay. Turn. Okay. Incline. 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dah tak naik dah. Okay, cable cross. Cable cross. 4 je ready Atas 4 je ready. Oh, dah boleh. Sekejap. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Oh. 9. Full. Tekan sampai atas. Saya sebut 1. Come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh. 5. Jump. Come on, last set. Oi. 5. Ha. 4. Mana? 3. Okay. 2. Okay, boleh. Atas boleh tak? Boleh? Okay. Okay, no. Mana? Ha. Chưa. Last call. Okay. Forward. Mana? Ha. 1, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 7, 5, 8. 6, Okay. 7, 8, Last call. 9. Warun. Two. Ai. Ha. Oh, sini pula ai. Oh, okey. 1, Dekat dengan ni pula. Kita apa? Lepas ni atas habis. Dah boleh masuk dah. Ngam dah boleh masuk. 3, Masuk dah. 4, Kamu tak? 5, Oi. 6. Boleh bang. Boleh. 7. 3 lagi. 8. Basket. 9. Last. Jep. Pas. Okey, masuk. Masuk dah. Last call bang. Lepas. Lepas. Come on. Ha. Tu, kamu tak? 3, 4, 5, Oi, on. 6, 7, 8, 9. Okay. One, Leo. two, Leo. Hey. Leo. eight, jump, okay. Okay, jalan men. Jalan. 7, Oi. 8, Okay, come on. 9. Push. 1, 2, 8, 9, jump. Okay, jalan. Two, 3, Last call bang. Push up. 4, 5, Woman. 6, 7, 8, wait, 9, Bawah. Bawah naik separuh. Bawah base naik separuh bang. Okay. Okay. Alright. One. Steady doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 4, 2, 3,
Habis, tarik habis. 4, tarik habis. Tarik habis. 5, 6, 7, 8, wait, 9. Terima kasih guys kepada yang baru follow. Tak boleh pergi dah. Yang baru masuk jangan lupa follow. Okey, push up. Satu hari lagi. Oh, dah. Dia rasa kat sini ya. Border dah. Okey. Habis yang ni. Kenapa nak masuk? Oh, kabel. Okey, pakai kabel. Okey. Ya, ada rasa kita rotate sekejap. Sekejap. Nanti tengok. 5, 6, 7, 8, 9. Mari lu. Oi. Nah, apa rasa? Nak balik lah. Rasa nak balik. Jangan balik. Nak balik ke nak tidur? Ke nak makan? Rasa seronok satu. Semangat dia best lah. Dan satu orang kata apa? Pengalaman. Dia Pengalaman. best lah. Ya. Boleh buat lagi. Memang syok. Boleh tahu kat situ kekuatan kita. Selama kita selesai ni, kita tahu kat mana kelemahan kita. So, saya akan cuba buat yang lebih terbaik lagi depan ni. Kita akan repeat lagi tahun depan. Hai. Nak cakap rasa memang kau-kau lah. Kau Main giant kata. set Ha. 7 game memang set pertama, set kedua dah masuk dah. Tak boleh push lah. Yang Wah. ketiga langsung dah. Push up tu langsung rasa zero tangan. Masa zero. Tak ada apa sifu. Lain Lepas tu bangun tu rasa pitam lah kepada. Oh, Memang best lah Syok. Sedap. Dan dengan Sifu, dengan Azim. Takkan yang best. dapat sistem macam ni Takkan dapat. Orang lain takkan buat ni kan. Jarang Mel. Apa rasa? Sepatah dua kata. Sakit nak pecah tadi. Okey, nak betul. Nak pengsan nak lawak, nak pengsan memang dah pengsan dah jadi. Okey. Okay, guys. So saya menjagakan ada reverse tapi tak apalah. Kita bagi diskaun dekat orang. Okey. Sebab apa kan? Sebab hari ni kita buat chest untuk hari kedua ni. Hari ketiga kita akan buat shoulder pula. Oh. So Sambil esok dah macam ni bila, besok tak tahu lagi. bila main chest ni dia rasa shoulder juga tau. Ni So hari ni esok main shoulder. Semalam buat kan. Hari ni sakit. Sama-sama lah kita nantikan untuk esok. Hari terakhir training camp bersama Sazali Samad. Ulit Ya. atlet kita. Diorang pun dah tak ada apa-apa komen. Kalau saya bagi mic pun diorang tak tahu apa nak cakap. Diorang nak rest je. So stay tune untuk esok guys. Jangan lupa subscribe. Okey. Terima kasih. Alright. Okey. Terima kasih pada Hazim, pada atlet, 4 orang atlet yang nak bertanding nanti dapat satu pengalaman untuk hari ni. Dia punya camp latihan hari kedua. Dia orang takkan lupa lah. Takkan lupa sampai bila-bila. Kecuali yang dapat buat sistem macam ni kat Sazali Samad. Kalau pengalaman ni boleh buat frame, boleh dah frame. Oi, dah boleh print mata. Video ni syukur lah.